Selamat sejahtera semua. Hari ini kami akan membentangkan tentang etika dalam media sosial. Ini merupakan kumpulan saya, iaitu kumpulan 5. Pengenalan, etika ialah teori tingkah laku manusia, diukur dengan kebaikan atau keburukan tingkah laku manusia, atau sains yang mengkaji kebaikan atau keburukan tingkah laku manusia. Media sosial ialah saluran komunikasi yang membolehkan pengguna berinteraksi tanpa halangan, berkongsi dan membincangkan maklumat menggunakan gabungan media seperti teks, imej, video, dan audio. Di Malaysia, 93.3% pengguna internet aktif menggunakan media sosial. Tabayun, istilah yang merujuk kepada proses meneliti dan menyemak maklumat sebelum menyebarkannya, di samping menjelaskan peranan adab dan etika dalam penyebaran ilmu di media sosial. Literasi media sosial terpakai kepada penerima maklumat yang memerlukan mereka membuat pertimbangan yang munasabah sama ada maklumat itu mengandungi kandungan yang tidak menyenangkan. Rantai penyebaran harus diputuskan. Walaupun media sosial membawa banyak kebaikan, dia juga boleh disalahguna sehingga menimbulkan kesan negatif. Kajian ini bertujuan menganalisis bagaimana etika seperti tanggungjawab dan kesopanan dapat membentuk masyarakat yang lebih berhikmat di media sosial. Selain itu, kajian ini juga menghuraikan kesan baik dan buruk media sosial tanpa etika, termasuk isu semasa seperti berita palsu, buli cyber dan tekanan emosi. Seterusnya, kepentingan perhatian etika dalam media sosial adalah satu topik yang amat relevan dalam kehidupan kita. Dalam pembentangan ini, saya akan berkongsi 5 perkara penting. Pertama sekali, perhatian etika dalam media sosial dapat memupuk masyarakat yang bersopan dan saling menghormati. Hal ini kerana media sosial telah menjadi saluran utama mendapatkan maklumat. Maka, kita perlu menjaga tindakan yang dibuat oleh kita dalam media sosial. Apabila terdapat perbezaan pendapat, kita digalakkan berdiskusi secara berhemah. Ini akan membantu membentuk masyarakat yang lebih harmonis. Selain itu, perhatian etika dalam media sosial juga meningkatkan literasi digital dan kritis. Masyarakat yang beretika tidak hanya menerima maklumat secara pasif, tetapi mampu menilai dan menyaring kebenaran maklumat tersebut. Sebagai contoh, pada masa PKP, masyarakat merujuk kepada kenyataan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun World Health Organization (WHO) sebelum berkongsi sebarang maklumat. Seterusnya, perhatian etika dalam media sosial juga menkurangkan diskriminasi sosial. Perhatian etika membantu masyarakat mengelakkan penggunaan bahasa yang bersifat prejudis atau stereotip terhadap mana-mana kumpulan. Malah, platform seperti Facebook telah memperkenalkan algoritma untuk menepis kantongan diskriminasi. Ini adalah langkah positif ke arah masyarakat yang lebih inklusif. Di samping itu, perhatian etika dalam media sosial juga mendorong inovasi dan kolaborasi positif. Penghormatan terhadap hak intelektual merupakan asas penting dalam etika media sosial. Hak intelektual berkenaan melindungi hasil usaha seseorang daripada disalahgunakan oleh pihak lain. Apabila hak ini tidak dihormati, pencipta asal berpotensi mengalami kerugian moral dan material. Manakala, pihak yang tidak bertanggungjawab mungkin meraih keuntungan secara tidak adil. Selain itu, jika ingin menggunakan hasil ciptaan tersebut, adalah penting untuk mendapatkan kebenaran atau memaklumkan kepada penciptanya terlebih dahulu. Sebagai contoh, Elon Musk telah mengambil langkah berani dengan membuka paten teknologi kenderaan elektrik Tesla Motor untuk kegunaan awam secara percuma. Inisiatif ini bukan sahaja menggalakkan inovasi, malah memperkukuhkan semangat kolaborasi dalam masyarakat. Akhir sekali, perhatian etika dalam media sosial juga mengelakkan penyebaran maklumat palsu. Masyarakat perlu mengamalkan prinsip berfikir sebelum berkongsi. Ini termasuk memastikan maklumat yang diperoleh adalah daripada sumber yang sahih. Platform seperti sebenarnya.my yang diperkenalkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) adalah satu inisiatif penting dalam memerangi maklumat palsu. Berikutnya ialah kod QR bagi laman web sebenarnya.my. Sekiranya mempunyai sebarang maklumat yang meragukan, sila rujuk laman web tersebut untuk pengesahan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kesan positif penghayatan etika dalam media sosial. Yang pertama ialah meningkatkan kepercayaan dan kredibiliti. Apabila individu atau organisasi bersikap telus, tidak menyembunyikan maklumat penting dan sentiasa konsisten dalam penyampaian mesej mereka, pengguna akan lebih yakin untuk berinteraksi atau berurusan.
Ini amat kritikal dalam dunia perniagaan, pendidikan dan komunikasi profesional di mana reputasi dalam talian boleh memberi impak yang besar kepada kejayaan seseorang. Kredibiliti yang kukuh juga akan mengurangkan kadar kecaman dan salah faham, kerana pengguna percaya bahawa maklumat yang dikongsi adalah sahih dan bertanggungjawab. Yang kedua ialah melindungi privasi dan data pengguna. Etika media sosial merangkumi kepentingan menjaga dan melindungi maklumat peribadi, sama ada milik sendiri atau orang lain. Tindakan seperti berkongsi gambar atau data tanpa keizinan, mendedahkan lokasi seseorang atau menyimpan maklumat pengguna tanpa perlindungan boleh membawa kepada pelanggaran privasi dan jenayah cyber. Dengan mematuhi prinsip etika ini, pengguna dapat mengurangkan risiko seperti kecurian identiti, pengintipan digital atau menyebaran kandungan peribadi secara tidak sah. Yang ketiga ialah mengelakkan perkongsian maklumat yang bertanggungjawab. Salah satu cabaran utama di media sosial ialah penyebaran berita palsu, teori konspirasi dan maklumat yang mengelirukan. Ini termaksudlah mengenal pasti sumber asal, membaca secara menyeluruh sebelum membuat andaian, dan elak membuat spekulasi. Ini penting terutamanya dalam isu-isu berkaitan politik, kesihatan awam dan agama yang boleh menimbulkan ketenggangan sekiranya disalah tafsir. Yang keempat ialah menyokong perilaku pro-sosial dalam talian. Etika dalam media sosial turut memberi kesan kepada pembentukan perilaku pro-sosial iaitu tingkah laku yang membantu dan memberi manfaat kepada orang lain. Sebagai contohnya, ialah menyebarkan kempen kesedaran, bantuan kecemasan semasa bencana atau menyokong individu yang mengalami kesusahan. Dalam konteks ini, pengguna menggunakan media sosial bukan sahaja untuk tujuan peribadi tetapi juga untuk menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Etika seperti empati, tanggungjawab sosial dan kesedaran sivik menjadi pemangkin kepada budaya bantu-membantu yang semakin penting di era digital. Yang kelima ialah memperkuat hubungan profesional dan peribadi. Media sosial bukan sahaja digunakan untuk hiburan, malah menjadi platform utama untuk membina jaringan profesional dan mengekalkan hubungan peribadi. Etika komunikasi seperti menghormati pendapat orang lain, tidak menyinggung perasaan dan berinteraksi secara sopan mampu mewujudkan hubungan yang harmoni dan saling menghargai. Seterusnya ialah kesan negatif tidak mempraktikkan penghayatan etika dalam media sosial. Pertama ialah penyebaran maklumat palsu. Penyebaran berita palsu di media sosial tanpa semakan sahih menimbulkan panik dan merosakkan imej. Contohnya, berita palsu tentang wabak, bencana atau politik. Ia akan melanggar etika kerana penipuan dan penganiayaan. Kedua ialah buli cyber dan penghinaan terbuka. Media sosial mendorong kepada berlakunya buli cyber. Buli cyber melibatkan penghinaan, unggotan dan memalukan mangsa secara terbuka. Remaja dan golongan muda sering menjadi mangsa. Mangsa mengalami tekanan emosi, kemurungan atau mencederakan diri. Buli cyber adalah perbuatan tidak beretika dan menyakitkan emosi. Ketiga ialah pencerobohan privasi. Media sosial sering menyebabkan pencerobohan privasi. Contohnya, kongsi gambar, maklumat peribadi atau rakaman tanpa izin. Tindakan ini melanggar etika dan privasi individu. Ramai tidak sedar kesannya terhadap mangsa. Keempat ialah ujaran kebencian dan diskriminasi. Media sosial jadi tempat ujaran kebencian dan diskriminasi. Kebebasan bersuara disalahguna untuk menghina kaum, agama dan jantina. Ini menyebabkan ketegangan dan gangguan perpaduan. Berjaga dengan nilai etika seperti hormat dan toleransi. Kelima ialah ketagihan dan sikap tidak bertanggungjawab. Media sosial berlebihan menyebabkan ketagihan terutama remaja. Abaikan tanggungjawab, belajar, bekerja dan bersosial. Muat naik kandungan provokatif demi perhatian. Kurang tanggungjawab dan kawalan diri. Antara punca utama ialah kurangnya kesedaran tentang etika digital, terutamanya dalam kalangan anak muda. Ramai yang tidak pernah diperlui pendedahan formal tentang tanggungjawab moral dan sosial semasa menggunakan media sosial. Mereka tidak sedar bahawa menyebarkan berita palsu, kandungan lincah atau menceroboh privasi orang lain adalah kesalahan. Ramai pengguna menyalah tafsir kebebasan bersuara. Mereka fikir mereka boleh tulis atau post apa sahaja tanpa memikirkan kesan kepada orang lain. Akibatnya banyak kandungan yang menghina agama, isu perkauman dan kebencian disebarkan secara terbuka. Penyebaran maklumat tanpa pengesahan. Kita juga boleh lihat ramai yang suka berkongsi maklumat tanpa menyimak kesahihan. Ini termasuk berita palsu, fitnah dan teori konspirasi. Apabila benda yang tak sahih disebarkan, ia bukan sahaja boleh merosakkan reputasi seseorang, tetapi juga boleh menimbulkan panik dalam masyarakat.
kedagihan media sosial. Penggunaan media sosial secara berlebihan juga menyumbang kepada masalah etika. Bila seseorang terlalu terikat dengan media sosial, mereka mudah hilang empati dan tidak berfikir perasaan orang lain. Mereka juga lebih cenderung menyebarkan kebencian atau membandingkan hidup sendiri dengan orang lain. Pengaruh rakan sebaya dan idola digital. Seterusnya, ramai remaja muda terikut dengan influencer yang tidak beretika. Mereka meniru gaya hidup, bahasa dan tingkah laku tanpa memikirkan betul atau salah. Tambahan pula, tekanan dari rakan sebaya untuk ikut trend menyebabkan ramai perkara yang bercanggah dengan nilai murni. Kelemahan penguat kekuasaan undang-undang. Walaupun undang-undang berkaitan jenayah cyber memang ada, tapi penguat kuasaannya masih lemah. Kes polis cyber penyebaran gambar tidak senonoh dan ukuran seringkali tidak diambil serius. Ini memberi ruang kepada pelaku untuk mengulang kesalahan. Bagi yang pertama, menghormati privasi orang lain. Jangan kongsi gambar, video atau maklumat peribadi tanpa kebenaran. Setiap individu berhak menentukan apa yang ingin dikongsikan atau disembunyikan. Kita perlu lebih peka terhadap hak orang lain dalam ruang digital. Seterusnya, berfikirkan sebelum berkongsi. Pastikan setiap maklumat yang kita sebarkan adalah benar dan sahih. Elakkan menjadi penyumbang kepada penyebaran berita palsu yang boleh menyebabkan panik dan kekeliruan. Dan ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Perbezaan pendapat adalah biasa, tetapi kita harus menyuarakannya dengan cara yang berhema dan tidak menghina. Bahasa mencerminkan nilai diri seseorang. Seterusnya adalah elakkan penyebaran berita palsu. Pengguna media sosial hendaklah semak fakta sebelum berkongsi dan boleh merujuk kepada sumber rasmi seperti sebenarnya.my atau agensi berita kerajaan. Dan jangan kongsi hanya untuk jadi yang pertama, dan berita palsu boleh mencetus panik dan kekeliruan. Dan bagi kelima, bertanggungjawab atas kandungan sendiri. Segala apa yang kita muat naik mencerminkan sikap dan pemikiran kita. Jangan muat naik perkara yang boleh menyinggung atau menyalahi undang-undang. Selain itu adalah elakkan penyalahgunaan akaun. Jangan menyamar, mencipta akaun palsu atau gunakan akaun untuk menipu. Ini bukan sahaja tidak beretika, malah merupakan jenayah cyber. Bagi ketujuh, gunakan kandungan orang lain dengan izin dan nyatakan sumber yang betul. Ini menunjukkan kita menghargai usaha kreatif mereka. Bagi yang akhir, peka terhadap isu sensitif. Kita hendaklah berhati-hati bila memberi komen atau berkongsi pandangan dengan isu agama, kaum dan politik yang sangat sensitif di Malaysia. Dan elakkan kenyataan yang menyinggung mana-mana pihak dan mengamalkan komunikasi inklusif dan bijak untuk menjaga keharmonian. Seterusnya adalah isu utama tentang etika dalam media sosial. Yang pertama, penyebaran maklumat palsu, iaitu maklumat yang tidak tepat atau direka tersebar secara viral di media sosial. Contohnya, semasa COVID-19, banyak berita palsu tentang vaksin menyebabkan masyarakat berasa ketakutan untuk divaksinkan. Hal ini mengelirukan masyarakat dan mengurangkan kepercayaan terhadap media. Yang kedua, ialah ujaran kebencian dan buli cyber. Ini bermaksud tindakan yang menyerang kepada seseorang dalam talian. Contohnya, komen negatif terhadap artis yang berpakaian tidak sopan menyebabkan kesan jangka panjang kepada reputasi mangsa. Hal ini menyebabkan seseorang itu mengalami kegumuran atau tekanan emosi. Kesimpulannya, media sosial kini menjadi alat komunikasi utama, namun penggunaannya memerlukan etika dan tanggungjawab, tetapi terdapat pengguna yang melanggar etika tersebut. Oleh itu, kesedaran dan literasi digital penting dalam membentuk masyarakat digital yang beretika, harmoni dan bersatu. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.